Okay, so hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi untuk video kita pada kali ni, seperti yang kau tengok tajuk yang Mariam buat, kita nak main game lagi. Okay, sebenarnya Mariam dah lama dah tak main game, betul tak? So untuk video kita pada kali ni, Mariam nak main game Roblox. Okay, jadi sebelum kita teruskan video kita pada kali ni, kepada yang baru masuk YouTube channel ni, kau jangan lupa tekan button subscribe, like, comment and share. Okay, so yang dah subscribe, thank you and enjoy the video. Okay guys, so untuk video kita pada kali ni, kita akan main game apa ni, Epic Prison Breakout. Ni first time aku nak main game ni. So dekat sini dia kata rating 64%. Maksudnya memang best lah game ni. Lepas tu yang masih lagi main adalah 391 dan yang dah main adalah 169 juta guys. Okay, so jom tanpa bermasa, jom kita masuk dalam game. Let's go. Okay guys, so aku tak tahu kenapa sekarang ni kan Roblox dia macam dia tak ada. Okay, kita pilih easy mode lah. Okay, Roblox dia tak ada apa tu, music tau. Aku tak tahu kenapa. Ni apa benda? Oh, okay guys, jap. Kat sini kita faham lah, aku nak tukar yang orang perempuan tadi. Alah, aku tak nak lelaki. Alah, nyibuk je lah dia ni. Lantak lah. Aku naik atas kan. Okay, jom. Jom, okay, buka. Okay, jom. Tak apalah, jadi lelaki pun jadilah kan. Yang penting kita main game. Okay, panah-panah dia. Aku tak tahulah game ni dia apa. Okay, lompat kan. Betul lah. Okay, ni apa? Wow. So kita boleh tukar ya. Jadi apa ni, pemain apa ni aku tak tahu. Okay, so jom. Weh, boleh tu kejar aku weh. Jom, lari. Cepat. Okay, naik. Boleh tu macam tak kejar aku dia. Mungkin kita tukar jadi orang ni kan. Kita macam kena menyamar. Faham tak? Tak lah kalau aku. Aku nak pergi mana ni? Menyamar kot. Jauh, hampir nak jatuh dah. Lompat. Oh, nasib baik aku perasan ni. Letak sikit lagi. Okay, aku rasa kena lompat atas ni. Okay, bang. Bagus. Oh, sini. Okay, guys. Okay, jom. Dah senang je. Kacang je, guys. Apa ni? Ni aku nak ke mana? Ni apa? Boleh tukar. Wow, aku boleh tukar jadi inilah. Serigala. Kenapa dia jadi macam slow mo macam ni? Kejap aku. Okay. Sikit lagi. Okay, guys. Okay, cun. Mantap. Okay, so jom. Okay, so aku rasa kan dia punya game ni lebih kurang macam Obi. Aku rasa lah. Sebab dia banyak macam lompat-lompat kan. Obi kan lompat, jangan jatuh. Okay, Obi kan macam lompat kan. But for me macam senang. Lah, jangan jatuh. Okay. Dia senang. Okay, ni button. Lepas tu. Oh, lepas tu lompat. Faham. Okay guys, so apa ni? Okay. Apa tu? Take drink. Oh, aku faham. Dia akan jadi laju, tak silap aku. Okay. Biasa je. Kenyang. Senang je. Okay. Oh, wow. Okay. Senang je korang. Senang kau. Senang. Ya, senang je. Sekejap, nak nampak mana ni. Sikit lagi. Berapa banyak ni lari ni? Alah, hai. Lari mana sih?
Woi, banyak gila. Allah. Oi, sikit lagi, jangan jatuh. Satu lagi, sikit lagi. Okay, guys. Aku ingat tu dah sampai. Mau sikit, gujak. Okay. Aku seorang je ke yang main dalam game ni. Yang lain kat mana tak ada, aku rasa macam ramai. Mungkin dia orang dah dekat depan kot. Game ni best kalau main ramai-ramai tau. Okay, sekarang aku kat mana pula sekarang ni? Aku sekarang keluar. Bukan. Betul aku nak ke mana? Oh, sini kot. Ya, sini. Lepas tu ambil hammer. Kenapa aku nak ambil hammer? Kena buka something else. Like this. Bukan. Ni buat. Oh, faham. Kalau tu baru boleh masuk. Tak payah beri banyak. Boleh masuk dah. Kita kena bijak ya. Okay. So next mana? Okay, tu arrow kat sana. Okay, guys. Alamak. Polis tu. Mana lagi Aku nak pergi mana? Sekejap. Aku tak faham. Arrow kata pegang kat sana. That's me, we need to go there. Here. Pandai. Okay, ambil kunci. Lepas tu kena buat apa? Oh, tu pintu library Tak lah, nak aku main pergi je Sekejap. Aku rasa kunci ni. Kita kena ambil kunci besarnya lah, kunci dia pun. Library dia pun menyeramkan ya. Kalau aku library macam ni memang aku dah tak pergi dah. Okay, lepas tu. Wow, dia punya library dia lain macam library dia. Sekejap, mana library dia? Library dia lain macam je, guys. Ada pintu rahsia ya. Ni nak pergi mana pula ni? Aku pun tak tahu ni. Dengan lampu tak ada ni. Okay, tak apa. Kita cuai. Apa ni? Okay. Weh, nenek kau terkejut aku. Aku asam punya benda ni. Ya. Oi. Aku pun tak suka mati kau. Aku besar juga tengok jauh. Lah, benda simple je. Tak boleh. Sekejap. Okay. Cukai dah, kita lepas. Kau nak pergi mana? Oh, ni lah. Button. Okay. Cun. Okay. Go. Okay. Tak boleh tuanku. Dia punya berdebar kau. Berdebar macam duduk kat real life ya. Lepas tu nak buat apa? Ni apa benda yang apa benda tu? I think like tu macam api. Not sure. Macam api kot. Kot lah. Koi. Alamak, lompat pula. Okay.
Okay, Cun, yang ni ada apa ni? Aku dah agak dah. Masih ada something. Sekejap, tunggu. Okay. Okay. Sekejap. Apa? Lepas tu aku nak pergi mana? Oh, panjat. Sekejap, sabar. Aku nak kena lompat tu. Okay, Cun. Lepas tu aku nak... Ya ampun. Aku sikit lagi. Polis ni aku empuk pada kau kan. Aku sikit lagi nak sampai dah. Lagi. Aku salah sampai ke ni? Aku salah ke? Tak ada, aku sikit lagi kurang. Ya Allah, ya Tuhan, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Anaka itu kuntu mina zolimin. Aku dah zolimin aku dah. Macam mana aku tak ada, aku rasa macam senang. Kenapa dah Okay, Cun, bagus. Bye-bye. Lepas tu ni nak pergi mana ni? Dah agak deh. Boleh lah. Grab. Aku nak grab macam mana? Kalau boleh tu kerja aku. Weh, dia kerja aku. Aku ambil. Alah, aku. Chicken. Aku tahu chicken. Oh, kita kena fire. Alah, main nenek kau. Dia kejar aku. Dia kejar aku. Aku sakit dekat dah. Ni nenek dia kejar aku. Macam best pula main ni. Dia kejar aku. Alamak, kau sampai dengan aku tembak kau dengan ayam kan. Kau tunggu sekejap. Aku tembak kau. Mana kau? Dia kalau tak tembak. Macam mana aku nak tembak Sekejap, aku rasa macam Weh, dia kerja di dalam. Dia nak tembak kalau aku tak nampak ke belakang. Macam mana aku nak tembak dia? Okay, bagus. Gujok. Sikit lagi. Okay. Alah. Penatlah aku macam ni main. Wait. Come on. Ni bukan lawak. Aku empuk. Faham. Empuk kau kan. Aku dah. Okay. Okay, bagus pada muka kau. Mati kau. Yes. Guys. Aku tahu aku nak buat apa dengan ayam ni. Okay. Okay, so aku rasa kita akan sambung video untuk part 2 punya pula, sebab aku tak nak video ni terlalu panjang. Okay, so kalau korang nak tengok sambungan video ni, korang kena tengok part 2, okay?